Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kami daripada Kumpulan 4 ingin membentangkan kit inovasi kepekakan dan autism yang telah kami bangunkan. Tujuan utama kit ini adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang individu pekak dan autism di samping memberi pengetahuan asas mengenai cara berinteraksi, memahami cabaran mereka serta memberikan sokongan yang bersesuaian. Kami berharap selepas menggunakan kit ini, peserta bukan sahaja memperoleh ilmu, malah dapat mengubah persepsi dan menjadi masyarakat yang lebih inklusif. Dalam kit inovasi ini, terdapat beberapa bahan yang direka supaya penyebaran maklumat menjadi lebih interaktif dan menyeronokkan. Yang pertama ialah buku cerita. Buku cerita ini memaparkan situasi yang dialami oleh individu pekak dan autism iaitu Dania dalam kehidupan sehariannya di sekolah. Dania mendapat bantuan sokongan oleh rakan sebaya semasa berada di dalam kelas yang dipanggil sebagai buddy system. Bantuan ini amat penting kerana dapat menyokong pencapaian akademik dan sosial Dania. Melalui jalan cerita ini, peserta dapat memahami cabaran yang dihadapi oleh mereka, kepentingan komunikasi yang sesuai dan konsep buddy system. Bagi melihat tahap kefahaman peserta, kami menggunakan dua instrumen. Instrumen yang pertama ialah lembaran soal jawab atau kuis kefahaman. Soalan yang diberikan adalah berdasarkan kandungan cerita, contohnya siapa watak utama, apakah cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak pekak, maksud buddy system dan pengajaran yang diperoleh daripada cerita. Markah yang diperoleh menunjukkan sama ada peserta benar-benar memahami kandungan buku tersebut. Instrumen yang kedua ialah borang penilaian menggunakan skala Likert. Melalui borang ini, peserta menyatakan tahap persetujuan terhadap beberapa penyataan seperti sama ada mereka memahami cerita, lebih mengetahui cabaran individu pekak, tahu cara membantu rakan pekak dan sama ada buku ini berjaya meningkatkan kesedaran mereka tentang inklusiviti. Jadi, instrumen ini membantu kami mengukur keberkesanan buku cerita dari aspek pengetahuan dan perubahan sikap peserta. Seterusnya ialah permainan dadu ular. Permainan ini merupakan aktiviti yang paling interaktif kerana peserta akan membaling dadu dan bergerak mengikut petak permainan. Peserta perlu membaca fakta berkaitan kepekakan dan autism serta bahasa isyarat dan menjawab beberapa soalan. Bagi aktiviti ini, kami menggunakan 3 instrumen. Instrumen yang pertama ialah rubrik prestasi. Rubrik ini menilai beberapa aspek seperti pengetahuan peserta tentang kepekakan dan autism, kemahiran menggunakan bahasa isyarat, kerjasama dalam kumpulan dan penglibatan sepanjang aktiviti. Jadi, bukan sahaja jawapan yang dinilai tetapi juga bagaimana peserta berinteraksi dan melibatkan diri. Instrumen yang kedua ialah senarai semak. Fasilitator akan menanda sama ada peserta mengikut peraturan permainan, menjawab soalan dengan yakin, menggunakan bahasa isyarat yang dipelajari, bekerjasama dengan ahli kumpulan dan berjaya menamatkan permainan. Instrumen yang ketiga ialah rekod markah. Rekod peserta direkod berdasarkan jumlah jawapan yang betul. Penguasaan bahasa isyarat serta pengetahuan tentang kepekakan dan autism melalui rekod markah ini, kami dapat melihat tahap penguasaan peserta secara lebih objektif. Bahan yang ketiga ialah aktiviti Velcro berkaitan penjagaan alat bantu pendengaran. Dalam aktiviti ini, peserta perlu memadankan langkah penjagaan alat bantuan pendengaran dengan betul seperti menanggalkan alat sebelum mandi, menyimpan di tempat yang sesuai dan mengelakkan alat daripada terkena air. Untuk aktiviti ini, kami menggunakan 2 instrumen. Yang pertama ialah senarai semak, di mana fasilitator akan menyemak sama ada peserta berjaya memadankan setiap langkah dengan betul. Yang kedua ialah rubrik prestasi yang menilai tahap keupayaan peserta daripada tidak dapat memadankan langsung sehingga mampu memadankan semua langkah dengan tepat tanpa bantuan. Instrumen ini membantu kami mengetahui sama ada peserta benar-benar memahami cara penjagaan alat bantu pendengaran selepas mengikut aktiviti. Selain itu, kit inovasi ini juga mengandungi poster A3, poster A4, brosur serta QR link kitchen.
Poster dan brosur berfungsi sebagai bahan rujukan ringkas yang boleh dibaca semula oleh peserta pada bila-bila masa. Ia mengandungi maklumat berkaitan dengan kepekakan dan autism seperti simptom, punca, kesan dan rawatan susulan yang diperlukan. Manakala QR link keychain pula memudahkan peserta mengakses maklumat tambahan secara digital hanya dengan mengimbas kod QR menggunakan telefon mereka. Jadi, pembelajaran tidak terhenti selepas program selesai tetapi boleh diteruskan pada bila-bila masa. Bagi menilai keberkesanan keseluruhan kit inovasi ini, kami menyediakan borang kepuasan peserta menggunakan skala Likert. Melalui borang ini, peserta menilai sama ada kit mudah digunakan, reka bentuknya menarik, arahan mudah difahami, kandungan membantu meningkatkan kefahaman dan sama ada mereka berpuas hati menggunakan kit ini. Selain itu, kami turut menyediakan borang refleksi terbuka. Dalam refleksi ini, peserta berkongsi perkara baharu yang dipelajari, aktiviti yang paling menarik, cadangan penambahbaikan dan juga tindakan yang akan mereka lakukan sekiranya bertemu dengan individu pekak selepas mengikuti program ini. Maklum balas ini sangat penting kerana ia membantu kami menilai impak sebenar kit inovasi serta mengenal pasti ruang penambahbaikan pada masa akan datang. Sebagai kesimpulannya, kit inovasi yang kami bangunkan ini bukan sekadar menyediakan bahan pembelajaran tetapi turut disertakan dengan pelbagai instrumen penilaian seperti kuis, skala Likert, rubrik prestasi, senarai semak, rekod markah dan refleksi yang terbuka. Melalui instrumen-instrumen ini, kami dapat mengukur tahap kefahaman peserta, penguasaan pengetahuan serta keberkesanan keseluruhan kit dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang individu pekak dan autism. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.